hai, saya korang nak malam. Korang semua merempit juga bukan merempit. So selamat datang ke video live saya. So video kali ni mungkin tak ada video ride kot. Tak ada kot. Sebabnya 3-4 minggu dah video ride. Korang mesti boring punya video on board kan. Kalau korang boring, korang komen kat bawah. Lepas ni aku tak buat dah video on board. Okay, by the way, berkenaan lampu EFI, LED, mentol mantul semua tu, ni aku nak cerita sikit. Ada yang DM aku ramai yang tanya, bang, kenapa produk mentol mantul hilang? Okay, first aku nak terangkan berkenaan mentol AAP. Kalau awak beli satu set, banyak soalan yang orang tanya, kenapa mentol EFI ni ada dua jenis? Set AAP dengan set VIS. Set AAP dia datang sekali macam ni lah original AAP. Kotak ni AAP. Kalau yang VIS tu murah sikit. Mentol ni jenama VIS, apa ni, lampu ni jenama VIS. So that's why dia murah. Lepas tu macam mana nak buat? Kalau awak beli PMP satu set tu harga dekat 100 AAP ni complete. Awak balik tinggal cucuk wire je. Tapi kalau awak beli soket custom yang warna hitam tu insert. Okey, soket custom ni awak kena buat yang saya buat ni. Benda apa yang kena buat ni? Mata saya, alamak tak ingat lah. Mata ni dia ngam-ngam masuk dekat keliling ni. So apa yang nak kena buat? Tebuk je lah. Awak tebuk ni. So benda ni kita akan cabut lah bila kita tebuk. Kita nak buang benda ni, puting ni. Buang. Awak ambil soket AAP ni, kemudian awak letak kat sini. Okay, awak pasang. Jadinya awak dah ada mentol AAP. Betul? So awak beli soket custom tu, awak tebuk macam saya buat ni. Kalau awak tak ada mata ni, awak tebuk sampai tercabut benda ni. Nampak ni? Ribo sampai tercabut, ataupun awak ribo sampai boleh masuk saya punya soket PMP custom tu. Beli soket saya dulu yang ni, kemudian baru awak sukat besar mana. Kalau awak ada ribo yang jenis buat blok tu, awak ribo sikit-sikit sampai benda ni tercabut. Okay, lepas tu awak setting cun-cun, bagi saya punya soket tu boleh masuk. Kalau nak betul-betul lock kemas, sapu gam, tepek terus matikan. Okay, baru masuk mentol AP tu lah. Nanti saya tunjuk kat rumah. Saya tak bawa pula sampel lagi ni. Ya, lepas tu korang tanya, kenapa produk tu hilang? Kenapa dulu saya tengok sold dekat 200, dekat 200-300, tapi sekarang tengok sold dah sikit? Nak cerita sikit lah. Malaysia dah ada supplier jenama RTD tu. Dia tanya, awak beli produk kat mana? Saya cakap, saya beli direct China. Lepas tu dia cakap, oh, kita orang sekarang ni supplier. Awak tak boleh beli direct dengan China kalau ikutkan. Okay? Lepas tu, sekarang ni saya nak tahu produk awak tu original ke tak? Okey, kemudian kau tahu dia suruh buat apa? Dia suruh hantar aku invoice yang aku beli direct daripada China. Invoice tu privacy aku. Aku pula nak bagi kau, supplier Malaysia nak tunjuk invoice berapa aku beli. Logik tak macam tu? Lepas tu dia ugut aku, kalau awak tak hantar invoice kat kami akan block awak punya produk. Sebab tu produk lama aku tu hilang. Dia kata sebabnya sekarang ni banyak yang copy. Bang, saya jual mentol mantul tu dekat kedai oren saya ni. Kalau ada lagi gambar saya insert tak pernah saya isi title tajuk RTD bawah tu. Saya isi nama apa? Mentol mantul, payah nak pasang PMP. Ada tak saya jual nama produk awak RTD LED Electron? Tak ada. Tapi itulah, produk aku tu dah kena ban. Jadinya aku buat produk lain. Aku langsung tak pakai gambar mentol tu. Sebelum ni tak ada pun aku letak brand, gambar kotak dalam tu tak ada. Sebabnya orang tengok video aku, dia akan direct to Shopee aku. Dia bukan, aku jual banyak sale aku tu bukan melalui jenama. Banyak sale aku tu melalui video. Tengok video ni, abang tak test produk saya. Abang tak pernah beli produk saya. Sebab abang ban produk saya sebab saya tak hantar invoice kat abang. Kalau abang beli produk saya, barang saya tu copy, abang nak ban produk saya sokong. Sebab produk saya copy. Sekarang ni abang ban produk saya sebab saya tak beli direct dengan abang, ataupun sebab saya tak hantar invoice dekat abang. Sebab tu ke? Nampak tak? Saya dah jual mentol ni daripada tahun 2020. Start PKP. Sebelum mula PKP, saya beli barang RTD ni dekat Vietnam. Saya bawa masuk Malaysia. Saya jual dah dekat 1000 unit masa PKP. Betul lah. Abang berhak lah. Abang dah jadi supplier Malaysia kan. Tahniah abang. Untuk block produk saya sebab saya tak bagi invoice tu, saya sangat tak berpuas hati. Tapi kalau abang block produk saya sebab barang saya copy, saya sendiri sokong. Tak boleh beli direct from China Kau nak tahu kenapa dia minta invoice? Sebab dia nak trace nama apa aku beli dekat China tu. Kalau dia trace aku punya alamat invoice yang aku beli tu, kantoi aku tak boleh beli direct from China. Aku kena beli direct by supplier Malaysia. Lepas tu masa 2020 tu saya beli tu. Seller lain tu macam mana Seller yang direct pada China tu macam mana jual dalam Malaysia? Macam-macam perangai orang berniaga tak apalah, aku hadap je lah. Maknanya kalau produk aku hilang lepas ni, nanti aku upload balik. Tapi ingat, kat produk saya tu bang, saya tak pernah jual mentol tu jenama saya pegang. Sale saya tu based on jenama mentol RTD 42 watt RTD. Aku tak pernah pakai nama RTD. Tengok produk Shopee aku kalau lama-lama, dia tulis apa? Mentol mantul. Macam-macam lah. Ni geram sebenarnya. So intro agak panjang. Korang beli soket tu pasang, pasang. Kalau beli set 100 mahal lah. Abang dah ada lampu, abang nak jimat, abang beli soket hitam tu, kemudian buat sendiri. Okay?
Untuk mentol mili, RZ125 apa semua ada kat sana lah. Nanti saya, kalau saya ingat, saya insert link bawah video ni, okey? Sambung next. Ni aku nak settlekan 5 biji dulu. Sebabnya kat stok kat rumah habis. Kalau yang ni aku tak buat ready stok banyak. Biasa aku buat stok 5-6 biji je. Habis baru aku order lagi mentol ni. Untuk lampu EFI ni, buyer dia tak strong. So tak belilah banyak-banyak. Ada, bagi tongkat beli barang, buat. Kalau korang nak mentol Legenda, Legenda V1 tu, nak pakai 2 mentol, mesej saya kat kedai Orin. Nanti saya bagi nombor Mi akan customkan untuk motor awak jalan 2 mentol. Okay? See you next. Bye. Okay, mate. So, ini yang aku cakap tadi. Ni bawa balik ambil kat rumah. So, lepas ribut, licinkan permukaan dia. Lepas tu, sukat lah. Tengok boleh masuk. Okay, ngam. Okay, so ada puting tu. Ni ada puting tu. Kalau lepas masuk, tekan je. Tak tercabut lah. Nampak? Kalau nak kemas lagi, kita orang tak gam lah. Sebabnya benda ni atas customer. So kalau macam ni dah lekat dah. So korang ambil mentol, korang cucuk je sekejap Okay, so ni mentol. Ni mentol. Kau tengok ni ada petak ni, ada petak ni. Cucuk. Kalau kau pasang motor kau macam ni betul. Ni atas. So kalau kau kalau kau pasang soket dekat bawah macam ni, nanti kau akan tanya, bang kenapa lampu tinggi terbalik, lampu rendah terbalik? Okey, sebenarnya dia macam ni, pusing macam ni. Wire kena duduk kat atas. Kemudian baru gam. Duduk macam ni, wire dekat atas macam ni. Baru lampu tinggi rendah dia betul. Okey, kalau kau pasang terbalik, dia jadi terbalik lah dia, lampu tu. Okey, so nanti kau mesti tanya, Ki, kenapa ada lubang? Kenapa ada lubang dekat kau punya soket custom ni? Lubang ni untuk awak lock. Katakanlah awak pakai longgar, tapi tak pernah lagi jadi longgar ni. Awak pakai longgar. Jadinya awak nak ketatkan balik, awak ambil tapping screw, awak ikat masuk skru dekat lubang yang saya isi tu. Kemudian awak tikam skru tu kat mentol ni. Baru dia tak bergerak. Ini pun ketat dah ni, nampak tau. Tak mudah tercabut. Okey. Nak buka ni pun susah ni. Sekejap Nak buka ni pun agak susah ni. Sedang macam ni. Nampak? Memang kita buat benda ni fit. Every 3D print ni kita akan test, kita akan uji. Nampak? Kalau nak masuk pun fit. Ni mentol dah pakai ni. Benda ni tak pakai lagi. Benda ni tahan panas Nampak? Ketat. Nak buka. So, kalau dia longgar tiba-tiba, manalah tahu ada defect pada produk ke, kita orang tak tahu kan. Ataupun awak dah pakai setahun baru longgar. Jadinya saya dah sediakan lubang untuk awak tebuk skru, tikam dia. Apa-apa? Roger. Okay, settle. Shopee Akid Ahmad. Link kat bawah nanti kalau aku ingat. Okay, Mat. So, kita akan buka intake ni. Sebab apa? Kita tak pakai intake ni. Kita akan menggunakan intake yang ini. Sebab apa? Sebabnya intake ni intake CNC. Kemudian kita buka, kita pasang, kita nak buat fitting pipe, return pipe. So, pipe masuk dah ada. Filter, pipe masuk, ngam. Tak kena kan body kan, nampak? Tak kena kalau ada bergegar ke depannya. So, yang ni kita akan fitting pula daripada sini pergi ke fuel regulator yang aku beli hari tu. So kita nak buat sikit-sikit je. Tak boleh banyak-banyak ni. Kita kena siapkan tu dulu. Itu hujung bulan nanti kita pergi hantar bengkel kawan kita. Kita pergi hantar cat dekat bengkel yang proper lah. So ni kita buka dulu. Skru 12, 14. Itu saja. Dah ada Teflon gasket tu. Let's go. Korang lama lagi kat atas tu. Ni aku nak terangkan sikit. Aku punya bracket CNC. Tengok benda ni. Dia duduk dekat intake macam ni. Ni intake aku, dia duduk macam ni. Sekarang ni, aku punya throttle body datang skru daripada sini. Sekarang ni, aku nak masuk tray, dia tak boleh. Pak tu nak masuk tray ni tak boleh. Sebab apa? Sebab tray tu, dia masuk daripada sini. Dia buat daripada sini. Kalau dia buat daripada sini, mana boleh. Itu intake aku. Ni intake aku. Benda ni duduk macam ni. Skru throttle body aku datang daripada sini. Jadinya tak boleh masuk. Apa yang kita kena buat? First thing first, kita bawa keluar tool buat track Kemudian kita ambil skru throttle body, kita ukur. Macam mana nak ukur? Ini skru M8 125. Nampak ni. Hand and tap M8 1.25. Ni sifir aku. M8 skru 12, M6 skru 10, M5 skru 8. So, kita nampak dah, ni saya apa? Saiz 12. Masuk kat sini tak lepas, masuk kat sini lepas. So, kita ambil trik 1.25. Ni trik 1.25. Ambil skru ni, kita ukur. Letak trik sama tak? Kalau dia boleh masuk rata macam tu,
Trik skru ni adalah 1.25. Kau jangan ambil M8 trik 1.0. Kau tengok trik M8 1.0. Bila kita masuk skru yang kita nak pakai, dia jadi terkangkang pak. Dia tak boleh tenggelam. Tapi kalau yang ni masuk tenggelam. Nah, maksudnya skru throttle body kita trik 1.25 1.0 simpan balik, jangan pakai. 1.0 halus lah. Kalau 1.25 trik dia kasar sikit. Sebab tu ukur dia macam ni. Nampak dia masuk kapat. Nampak? So sama. Apa yang kita kena buat? Kita kena tebuk lubang ni sampai dia lobos. Kau tengok lubang ujung ni. Ni lubang yang aku cucuk skru tadi tak lepas ni. Daripada sini. Dekat ujung ni dia tak ada bunga. Jadinya kita masuk mata tab nombor 1. Buat sampai tembus macam ni. Lepas tu jap aku buka. So tengok yang ni bunga tak keluar kan. Yang ni kita dah buat bunga sampai keluar. Kalau kita masuk yang ni memang tak lepas. Sampai mati tak lepas ni. Nampak ni. Sebab dia bunga tak keluar. Kalau lepas pun sengit nampak. So yang ni lepas kita buat masuk mata nombor 1 tadi. Mata nombor 1 macam ni Mata nombor 1 dia tumpul ujung. Ni mata nombor 3. Nampak ni. Ujung dia straight. Maksud daripada atas ke atas sama je lurus. Mata nombor 2 dia kurang sikit. Nampak? Ini untuk trik gear 1. Masuk gear 1 kita nak masuk dulu buat trik. Dia dah dapat trik baru masuk gear 3 ataupun gear 2 terus. Supaya trik tu tak ada lah rosak patah. Kalau kita masuk terus yang ni, trik tak pernah lalu, dia jadi patah mata. So dia ada 3. Pakai ikut step kalau nak cantik. So bila kita dah tebuk, kita boleh masuk lah skru ni. Nampak? Ni kan tak boleh. Sebab bunga dia tak sampai ujung dia buat. So jom kita cuci. Kita panggil teknik ni teknik cuci trik lah. Sebab tu benda ni penting, kena ada kat bengkel. Tapi nak penuhkan satu box macam ni, M10, M12, M1.25, beli barang ni je dekat 200. Sebab tu orang ambil upah buat trik mahal. Kadang-kadang upah buat trik satu skru RM5, RM10. Tak pelik lah. Nak mula beli benda ni, lagi besar lagi mahal. Ni RM80 tak silap aku. Ni SKC Hand and Tap brand dia. Mostly aku pakai brand Hand and Tap lah. Sebab ramai orang kata Hand and Tap better lah. Okay, ini untuk tanam spring. Tak payah terangkan yang ni, tak ada masalah lagi tanam spring. Sambung next. Kita cuci dulu trik. Let's go. Sekejap lagi kita pasang throttle body. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever. Okay mat, dah settle. Pasang throttle body. Biasa aku dah nampak dia dah dekat lah. Aku pun ambil lah pump clutch. Dekat G. Sial betul. Okay, throttle body aku pasang terbalik lah. Sekejap aku fikir dulu macam mana. Sekejap. Ih, rapat sangat tu. Sekejap, so kalau kita tengok Exo BNT ni baru main lumpur. Saya rakut So kita cuba lap. Okay, nanti kita tengok pit basuh pula. Ni lap tak ada masalah lagi, nampak hitam lagi bukan macam samurai Ni kita nak tengok perbandingan dia je lah. Lap pegang tangan je dulu. Belakang yang berkilat tu dah confirm bersih kalau berkilat. Nampak? Berkilat macam baru lah kalau kita lap balik kotor-kotor. Nampak? So nanti kita tengok pit basuh bersih ke tak bersih exhaust ni. Tapi jangan dia pergi gosok Scott Bright memang bodoh dia ni. Tu je. Nanti dia basuh aku update semula. Saya rakut. Cek dah kena panas, kena lumpur, kena air hujan, apa result dia. Kalau jadi ni buat 200 pun tak rugi. So sambung video hari ni, lupa lah tunjuk aku punya fuel race semalam. Sekejap lagi aku tunjuk lah. So hari ni kita sampai kat Padang Piul. Kita nak pergi ambil brake disc Wira. Cerita dia pelik sikit.
Yang Wira ni aku nak masukkan Satria. Yang Satria tu aku nak masukkan Wira. Aku nak dia macam tu. Nantilah aku cerita. Sebabnya esok nanti kita akan pergi ambil break di Satria pula. Macam tu. So ni kita pergi Daud Bani. Muka buku dia Daud Bani Motorsport. Dia ni biasa jual barang harga jackpot lah. Oh yo, klasik sial lori ni. Bapak kepala kasut. Besi duk tu. So ni kat Kilang Sawit FGV Padang Pio. So Padang Pio dengan tempat aku lebih kurang dalam 45 minit sejam macam tu lah. Ajar Daud Bani lagi. Kabel meter. Kabel meter dengan view ni. Gelak kata aku gila. Daud Bani kat depan tu nak sampai lah. Ni Mat. Tu Daud Bani. Israel. Mana Israel? Ni. Langgar. Ni. Tak ada pun orang. Kacau Daud ni. Ni lah. Take times. Rehat. Settle. Kita dah ambil sport rim. Sport rim harga 300. Kau gila? P1 biar kopi pun. Tapi lubang 1.4 ngam-ngam masuk lubang untuk arena kan. So nanti kita tengok kat bengkel lah. Gerak tu. Kebetulan Mat. Kebetulan dia main sambil-sambil lalu. Kita dekat Bani kat sana dekat je 10 minit tiba aku nampak signboard ni Bukit Merah. Aku nak tengok mana Bukit Merah tu. Nampak jalan kaki. Dengan seluar kerja, baju kembang kau relax kita nak pergi naik Bukit Merah. Bukit Merah tu daripada tepi jalan ni. Tu kat depan tu. Nampak ada batu-batu. Tahu lah kita tengok macam mana Bukit Merah. Orang cakap viral, dia tak viral pun. Dekat orang sini je lah glamour. Orang luar tak glamour sebab dia tak jauh. Tak ekstrim sangat. Dia celah kebun sawit orang . Kalau kau tengok daripada kebun sawit orang ni kalau kau nampak kebun sawit orang ni macam mana je? Kalau pandangan aku kebun sawit orang ni sawit dia dah tua. Lepas tu dia tak ada buat pruning. Pruning ni tu batang pelepah tu. Batang pelepah tu dia tak buat pruning. Sepatutnya dia tak boleh lurut macam tu. Dia payah. Macam buah tak cantik nanti. Pruning RM5 sebatang pokok. Kau bayangkan kalau ada dekat apa ni 1000 batang. Tengok dia nak tanah lain lah. Baru jalan sikit. Dah masa menyah. Mana? Sana ni ke bawah, sana bawah, kan bawah. Bukit Merah Red Forest. Jalan besar tak jauh You. Macam kena patah balik tinggi babi. Kau cakap kat sini je. Kau ni bodoh lah. Napas punya kuda lah. Tak jumpa lagi hutan merah. Kena plan ni. Ni aku percayakan kau ni. Siapa yang buat signboard merah ni? Patut kau tulis 200,000 kilo lagi. Napas dia punya kuda. Yo, ni memang ori kepala tahu. Ni dah merah belum ni? Ni ori. Dah merah ke belum hutan ni? Ni memang ori kepala tahu. Napas bunyi behu lah. Dia baru tulis checkpoint 1 je. Dia tulis checkpoint 1. Bodoh laju. Layan ke kau. Kenapa aku percaya dia? Kita kena baca signboard tadi. Bukannya dia tulis ladang sawit merah. Dia tulis dah forest. Checkpoint 1. Aduh. Red Forest is 371 from sea level. Our journey took around 2 hours to 3 hours to complete. Kita bawa setengah jam je. Kita patah balik lah. Tak payah. Kita hari ni aku mengaku kalah. Kita orang pakai slipper macam ni. Pergi ambil barang kereta. Lepas tu ajak naik Bukit Merah. Bodoh baru hari. Lepas tu baru berbeza. lepas tu kita orang mau buka Google. Dia kata 3 jam 2 ke 3 jam berjalan naik atas. Siap complete. Atas pergi balik. Kita jumpa nantilah Bukit Merah. Tak jadi macam ni. Dah lah pakai seluar. Ikut so track. T-shirt okey lah ni. Kau tengok baju aku. Macam main jing. Okay? Kau dah jimat. Kau jangan cerita kat orang lain. Kita tak sampai lagi Bukit Merah. Kita sambung next. Story pun tak nak upload. Malu. Bye. Tak dapat nak tunjuk kau orang gambar Bukit Merah. Nanti aku ambil gambar kat bawah kau. Jom Aju. Tak payah Aju. Banyak lagi kerja lain kita nak boleh buat Aju. Tahu tak? Dekat empuk atas tu sikit. Kalau kita tengok kat tadi Aju. Memang balik jalan kaki kita. Berjiruk kasar. Bukan jalan kaki, kita duduk atas. Gelak. Nak tunggu gelak. Aku janji nanti aku repeat. Kat dia ada sikit lagi tapi dia nak balik. Aku tebuk. Lepas baca Google ni. Tengok kita orang decide untuk patah balik. Sambung next. Bye. Parking kereta situ.
Aku percaya cakap dia sebab dia kata tu. Kau nampak bukit merah tu. Nampak warna merah. Aku ingat aku kau orang betul warna. Kena aku hari ni. Babi lah hijau. Tu hak kereta. Kau dah jimat. Masa nak gijing apa tu. Macam Kau tak lagi naik. Kepada pengurus yang letak signboard ni, tolonglah tulis kat bawah tu berapa minit berjalan. Kalau boleh beritahu, pergi balik tu berapa jam. Kita naik 1/2 jam. Hari dah gelap. Jom balik. Bodoh. So malam ni kita buat fitting pipe return. So fitting flow kita macam ni. Itu minyak masuk daripada fuel pump, masuk sini, patah sana, pergi fuel regulator, turun bawah, pergi dekat pipe return. Okay, so ni kita tengah fitting lah. Ni pipe kecil pula, yang ni besar. Dia begitulah kira-kira. Yang ni naik pancik nak pitang ni tak? Tak ada lah. Gila. Aku memang kau bawa tak ada lah. Gelap. Ada. Kau boleh pakai toslat. Ada. Buat apa takut ni kau selat. Dia YTJT lah. Sama next. Mana pipe WB 292 tu? Lepas ni tunggulah aku nak pergi jumpa toilet. Tarik sikit belakang. Tarik belakang sikit. Tegak Okey dah. Angkat Nak ke tak ya? Tunggu angkat dulu. Okey. Warna highlight aku nak tinggal. Jom kita sampai kat Ceras. Kita hantar motor kat sini. See you next. Bye. Macam biasa orang kampung kan datang bandar makan makanan pelik lah. Okay. So sekejap lagi kita nak balik lah. Bontot kereta pun dah penuh. Sambung next. Bagilah 3 tahun pakai kereta standard 24 bulan 11 2023. Cabuk ni. Less than 3 months. Ni, cabuk skru. Kata tak sampai lagi 3 bulan. So benda yang dia nak buat ni, dia nak tutup EGR. Kalau kau nak tahu, EGR ni adalah Tinggi sangat kereta ni. EGR ni adalah sesuatu benda yang dia ambil waste asap daripada exhaust, kemudian dia masuk balik ke dalam intake untuk kurangkan pembakaran asap, pencemaran asap hitam. So dia ada recycle. Dia macam 50% keluar, 50% masuk balik intake. So dia recycle balik asap exhaust, gas exhaust tu. So sekarang ni apa yang ni nak buat, dia macam biasalah. Dia nak tutup EGR tu sebabnya kalau kita biarkan EGR masuk dalam intake, so intake head bar semua akan akan burn, terbakar. Berkarbon. Karbon. So dia tutup EGR untuk kurangkan karbon tu. Dia akan still ada karbon, but dia akan ambil masa yang lama lah. Kalau kau masih lagi pakai EGR, kereta kau dalam 5 tahun lepas tu kau punya intake memang teruk lah. So EGR ni kelebihan dia adalah untuk jaga alam. Nah, nak tutup pakai plate, nak pakai plate zinc katanya. Mantap. Antara tanggapan kita orang di KL semalam, brake disc lagi. Itu brake disc yang kita ambil kat Bani 2 hari lepas. Ini brake disc GSR lubang 100. Ini intake pula. Ini tank 4 wheel Evo 3. Kaget tak? Okey. Tank 4 wheel GSR punya brake. Itu disc brake Wajah ke Neo ke Persona ke tak tahu lah. So kita beli 2 set. Let's go. Kita nak pergi clamp pipe. Jom kita pergi clamp pipe. Fitting sudah dibuat. Jom. Let's go. Tadi dia buka Dia buka. Aku tahu dah benda. Tu langkah. Aku beritahu bini kau. Aku balik tadi dia nak lawak kereta. Belum lagi. LC ni kau nak tahu tak? Kalau nak tengok magic tak? Bunyi dah macam remote. Bunyi remote, kalau tengok betul-betul asap pun keluar. Dah basah lah tu. Dah bawa asap putih. Kau main gila pakai tuti mat. Dah. Tak payah sebut-sebut. Kita suruh Mak Sah buka. Abah balik semua. Minyak hitam mak berkumpul kat sini. Pasal bayi mana ni? Dia tendang tu. Dia tendang nampak. Motor ni bukan sahaja makan minyak hitam. Kau isi minyak RM3, dia nak minyak 100 ml. Main gila. Tahap pakai motor. Motor ni daripada flat WSG katanya tak pernah bohol. Motor abang ipar aku. So aku beli motor ni. Pakai sampai hari ni. WSG 2000 berapa belas tahu. Sambung next. Biar Mak Sah bogel dengan dia. Aku print borang.
Webel daripada pos laju, kita pakai pos laju. So lebih kurang dalam 827 helai untuk shipping by next week. So minta maaf semua sekiranya lambat. Saya akan janji, saya mengharapkan benda ni pun sampai sebelum habis bulan ni. Okay, sekarang ni 24 bulan 7. Kita pergi packing. So let's go. 800 lebih, terima kasih semua. So dalam 800 lebih ni adalah beli 2, ada beli 3. So terima kasih sangat-sangat. Let's go. Okay man, so insyaAllah barang sedang diproses. Ini plastik kita menggunakan plastik yang macam gempak sikit. Okay, so Tylo Racing untuk t-shirt sajalah Tak maaf lah mana yang beli sweatshirt tak dapat tu, sebab ni memang kita fokuskan lebihkan pada kita punya brand. So apa yang aku tulis kat plastik ni, Mi? Ajar satu, Mi. Plastik yang tu aku tulis apa? Tahu? 3. Ini contoh plastik kita. Apa yang aku tulis, Tylo Racing, logo yang ada dekat depan baju. Kemudian caution, I never seen Mat Rempit go out with style. Hype T inside. Thank for your support kepada semua Mat Rempit dan juga bukan Mat Rempit. So ini datang daripada quote YouTube aku yang bawah sekali ni. Okay, so terima kasih semua. Tak ada gempak mana buat plastik aku, biasa-biasa je. Boleh nak buat logo besar lagi tapi untuk next lah. Okay, so terima kasih semua support. Slow process, kita packing satu-satu masuk dalam ni, insyaAllah. Amin. Let's go. See you next. Time slap on. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you could change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. Apa sah? Ni 3 besi ya ni. 3 besi ya? Power kan aku? Aku betul-betul pakai motor sah. Tak boleh? Rosak lagi. Aku buang. So motor ni, motor tak main. Sebab tu kalau orang cakap Aki, kau tak main 4-stroke. Aku tak main 4-stroke. Aku pakai, betul-betul pakai. Kau tengok lah. Manalah tak bergigi benda tu. Ini dah 3 besi. Ni auto kelas. Main gila. Ini betul pakai je. Aduh lah barang. Okay mat, so kita punya fitting dah settle. Nampak? Fitting ni macam ni lah. So ni minyak pipe masuk pergi sana, U-turn, patah balik, pergi dekat fuel pressure, fuel regulator. Ini yang control pressure minyak kita. So dia akan patah balik, masuk dalam return tank, masuk balik dalam tank. Okay, nampak? Patutnya di bawah lagi. Tengok macam ni. Jahat. Puati punya braided hose. Impian lama ni. Engine dah macam ni baru nak pakai braided hose. Settle. Ni je. Kita nak cari idea lagi nak buat macam mana. Nak return balik. Settle. Sikit lagi. Okay Mat, ni so antara baju-baju korang yang kita orang akan hantar ship. Esok hari Senin. Okay, banyak gila. Gila punya banyak. 800. Ni belakang bucket penuh. Dalam depan lagi berkotak-kotak je tu. InsyaAllah nanti dia orang akan cari korang. So kalau korang tanya, bang ada baju lebih tak? Nanti bang, tengah bulan 12 kalau ada customer punya dah settle, saya akan jual yang ready stock tapi harga mahal sikit. Sambung next, let's go. Okay Mat, so video dari ni, ni aku punya Wira punya. Ni lubang 100, tu lubang 14. So apa yang aku nak buat ini, aku nak tukar bush ni, bush peha. Ni kita panggil peha lah. Okay. So ni peha, ni bush. Kalau kita tengok bush ni, dia tak koyak lagi. Tapi yang ni dah koyak. Nampak tak koyak macam mana? Buat tu. So bila dah koyak, nanti kereta kita akan ada tak sedap lah, tak selesa. So ni bush original Wira. Ya, pakai yang ni memang lembut, tapi dia ada kelemahan dia mudah koyak lah. Okay. So nanti kita akan tukar bush penuh, tapi crash sikit. Kadang-kadang dia ada bunyi bising. Tapi yang ni paling selesa lah, yang penuh tu nanti aku tukar. So ni sekarang kita nak pergi hantar, buka ni. Kita nak pergi jack bush ni, masuk bush baru. So apa kena buat? Kita kena buka dulu kita punya hearing disc. Sebabnya berat, nanti orang tak nak buat. Okay, let's go. Okay right, kalau korang boleh tengok, ini beza getah tak penuh, getah penuh. Okay, biasa kita orang panggil getah penuh ni, kita orang panggil getah peha Neo. Dia Neo, Persona, Wira, wajah dia sama. So inilah getahnya. Wow.
Ni beza dua lah. Getah penuh dan getah tak penuh. So, jom kita pergi hantar press. Kalau ada rezeki kan, dia tak ada kerja, kita boleh buat terus kerja. Macam tu je lah press boost. Kalau kau tengok mesin dia tu sama lah macam mesin kat bengkel aku tu. Nama mesin tu shock press. Shock press ni biasa pakai mesin lah. Dia pakai motor untuk gerakkan piston tu. So, kita panggil dia shock press. Kalau yang pakai pump tu, kita panggil jet press. Itu bahasa kampung lah So, settle 2 biji. Nanti malam kita pasang. Lepas tu kena buat elemen chamber balik lah. Okay, let's go. Kita on cap pula. Pergi beli barang LC sekejap. Jom. Ni pasal borong. Pasal borong jengkel. Kat sini banyak orang buang kucing. Kalau kau nak cari kucing comel-comel jackpot, cari kat sini pagi-pagi. Okay, let's go. Okay mat, so kita datang beli barang LC1. So, let's go. Block, bearing, enduro, semua, kelas apa, semua ada. Oh, muffler pun nanti ada. Minyak hitam. Nanti minyak hitam tak nak mahal-mahal ya. Ini minyak hitam mahal. Minyak hitam RM20. RM24 boleh. Ni mahal ke tak? Nak paling murah? 8 tak? Settle. Oh, exhaust beli, bearing. Apa barang tadi nanti? Angah, apa barang tadi Angah? Open racing. Nak yang Velcro punya ada? Ada. Apa barang tadi? Semua ada. Mantap lah, mantap. Let's go. Sama next. Kita jumpa kat bengkel. Barang apa yang aku beli, sekejap kita tengok. Bye. Okay mat, ni Asuka Koyo. Yang ni Asuka Enduro C3. Jadi je kita pakai kat LC. Jangan racing-racing. Kita pakai motor standard je. Cuma belok je FZ. Okay. So yang lain kita bearing apa kita pakai yang boleh pakai Koyo, tak ada masalah. Koyo ni asal motor lah. So kalau C3 dia akan tulis C3 dekat bearing code ni. 6204. So settle. Hey. Kenapa dah makan mas? Oh. Sama buat dah pandai sekarang marketing tengok. Dia orang dah buat sampel macam ni. Skim tingkat Dream Wave 125 LC Chris. Skim tingkat ni kalau kau orang tengok. Kau tengok skim tingkat. Nampak dekat tengah ni dia ada tingkat. Ni untuk elak daripada compressor loose lah. Kalau tak buat tingkat ni, kita punya gasket akan selalu bocor. So bila kita buat skim tingkat, tekanan dekat tengah tu dia akan tekan kuat gasket. So tak mudah lah motor kita gasket bocor. Itu kan buat. Oh, dah pandai sekarang. Print lah. Apa tu dia pakai tangan macam ni? Aduh. Nanti, bajet. Ni skim tingkat. Motor Honda, motor 4 stroke mostly kena buat macam ni. Sebab dia orang punya kompres kuat. Bila korang main kompres kuat, korang kena buat benda ni. Skim tingkat. Aku pun nak buat nanti dekat Honda bulat aku. Nanti aku buat video next lah. Ni skim tingkat. Lagi. Oh, ada lagi. Piston Sonic Racing Custom Bar. Sample. Oh, dah ada sampel. Nanti. Apa nanti pakai kotak bajet? Ni. Buat satu rak. Pocket valve sampel. So bila orang datang tengok senang dia nak show. Okey, ni contoh. Macam tu. Nampak tak? Lagi next. Aku datang kau menyorok je kerja. Mat beli barang LC. RM1,025 barang saja. Sebab tu lah aku tak mampu nak main 4 stroke. Orang main 4 stroke ni semua kaya-kaya. Main RZ Elabor tak sampai RM1,000. Kalau Abah biasalah tukar bearing, OIC lepas semua. Ni tengok. Bar RM18 sebatang. Blok. Allah lah. Blok apa nanti blok? 195. Blok 195. Komplit. Penat lah. Sial. Let's go balik. Miskin yang minggu ni. Balik lagi. Kita cari duit. Okay mat. So video di hari ni. Kita akan. Video di hari ni apa dalam video yang sama? Kita akan tukar brake disc belakang Wira. Brake disc ni ada satu cerita. Sekejap lagi aku cerita. Aku nampak benda tu sebelum aku buat lagi maksudnya. Sebelum aku tukar brake disc lagi aku dah nampak. Sekejap lagi aku terangkan. Okay. So kita tu stand kereta kita bahagian belakang. Taklah boleh. Kau stand kat belakang ni jangan letak dekat tayar spare. Tu bukan tayar spare, tu tempat towing. Tempat towing ni solid sikit. Kau jangan pergi tongkat dekat tayar spare tu.
Kalau nak tinggi lagi boleh. Kita masuk dekat bawah tu, kita pergi dekat tengah lower arm. Antara lower arm tu kita tongkat kat situ. Kat situ lagi tinggi. Macam ni pun. Nampak dah tinggi dia tu. Lepas tu nak mula kerja, kita kena tongkat dengan jet stand. Takutlah tengah buat kerja, tiba-tiba hydraulik ni bocor, mati kau duduk bawah tu. Okay, tongkat dulu. Kita ambil jet stand. Let's go. Tu jet stand. Anggaran dia. Okay Mat, so ni kita punya peha belakang. Kalau kau tengok kereta aku SE, aku ni SE auto bukan SE manual. Kalau SE manual memang datang belakang brake disc lah. So auto dia SE murah sikit. So belakang pakai drum. So apa yang aku nampak dekat sini, aku punya rotor belakang lagi besar daripada rotor depan. Jadinya dia minta pula depan ni puteri. Itu macam kah? Yang tu next, kita settlekan dulu belakang. Kita nak tukar peha. So ni peha. Dia datang kat sini sekali dengan tapak brake disc lah. Ni tapak brake disc. So kalau kita tengok peha ni tak ada dah tapak brake disc. Aku punya peha Wira. Wira ada brake disc ataupun 1.8. Kalau peha 4 wheel kat sini dia berlubang. Lepas tu kita kena pasang pula kepala drive shaft. Yang ni tak payah pasang kepala drive shaft, kau fly terus. Sambung next. Time slap. And I feel like the patient lasts. If you can move on past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. Kakak duk settle, belah aku dah settle. Lepas tu belah hiju pun tengah settlekan. Kemudian kita akan masuk bahagian dalam untuk buka kabel handbrake. Yang ni serabut sikit, nak kena buka armrest tu. Nak bawa keluar kabel handbrake. Kabel handbrake tu tak sama drum dengan disc. So let's go. Nampak gayanya kita punya brake disc belakang lagi besar daripada brake disc depan. Sikit lah, sikit. Tak jauh sangat. Sebab ni 1.8 JSR. Sama next. Okay Mat, so apa yang nak kena modi dia macam ni. Peha ni Wira. Jadinya kabel ni kabel 1.8. Kabel besar sikit. Nampak dia punya benda ni besar. So bila kita nak masuk kat belakang ni, memang tak boleh lah. Nak sangkut dia ni, dia tak boleh masuk. Sama macam ni. Nak masuk tak boleh. Sebab dia tak muat. Jadi sama ada kita kena ribor ataupun kita ikat kabel tight. Begitulah. Maknanya kalau tengok Wira punya, kau tengok ni 1.8. Mulut dia besar tu. Ni Wira punya. Kecil. So kalau kecil dia boleh masuk terus je. Aku grinder kat kau ni ke? Next. So kalau tengok brake disc aku belakang. Ni ingat. Kita tengok depan. Nampaklah sikit, tak sampai seinci pun beza dia. Tapi nampak lah, nampak ketara. Depan nampak. Brake disc aku ni 1.6 depan. Belakang 1.8. Nampak? Tak ada lah ketara sangat kot. Tak apa, nanti kita tengok siang pula. Malam tak nampak sangat brake disc. Nanti. Okay, settle. Kemas. Ciao. Esok kita buka pintu Satria pula. Pintu body sana tu. Buka semua barang. Letak kat sini. Hantar pergi cat. Nak masuk hujung bulan dah ni. Let's go. Cepu! Daripada pukul 7 tadi dia main enjing. Daripada pukul 7. Ni dah pukul 1.30. 3 biji. 3 biji enjin dia buat memang lama lah. Tapi sekejap lagi kita tengok result dia macam mana. So kalau korang nak buat enjin murah, nak buat blasting murah, boleh pi hantar 3 biji minimum lah. Kalau nak murah berkilat cantik, biasa kita orang ambil 100 lebih. Tapi kalau nak harga dekat-dekat 100 sikit tu, mai hantar 3 biji. Kita boleh nego. Ni barang tengah basah. Ni kulit enjin LCD1 aku. Super baru sobat. Daripada hitam. Aduh. Datang kat kita orang. Kalau nak murah kena buat banyak hantar sebiji lain harga dia. Satu lagi nak murah dia kena basuh bersih. Jangan bagi ada minyak-minyak kotor-kotor tai. Let's go. Angin kita tengok enjin ke seterusnya. Ini barang dia. Ada minyak.
Tunjuk yang elok lah. Tak payah tunjuk yang tu tak kering lagi. Kita tunjuk yang dah kering ni. Kita tunjuk yang dah kering. Allah. Kita dah tunjuk yang kering ni. Kau tengok macam sembuh silver je. Jahat. Macam sembuh silver. Hantar 3 biji. Macam ni boleh dapat murah. Kalau hantar sebiji tak dapat murah. Kumpul. Abah ramai-ramai, hantar ramai-ramai. Settle. Apa projek? Come on next. Let's go. Okay mat, so ni ubat wet blasting kita. Kita akan bancuh dalam 250 ml dan 500 ml. So kita pakai timbang yang betul lah. Okay, so nanti kita akan keluarkan produk ni dekat Shopee. Kalau kau tanya result, semalam result dia, tapi sekarang ada lagi result yang baru, lagi baik dan seterusnya. Ini hack pula kita buat hari ni. Bukan kita buat, AP buat lah. Dia buat, aku tak buat. Ni hack. Kita pakai chemical tu, glass break, water blast. Tengok result dia macam mana. Mantap Ji, macam baru siut. Power lah. Dapatkan produk tu dekat Shopee. Ini peel away dengan packing. Sambung next. Okay right, so kita sama pakai bengkel. Geng kita buat design uppercut, stiker potong cutting. Ni dia punya mesin potong lah. Kita pakai stiker potong. Ni warna putih. Warna hitam tu apa? Warna hitam, design warna hitam lah. Oh, ada 2 design. So banyak stiker potong. Kalau nak, Roger nombor kat bawah ni aku insert. Nombor Rahman. Kau Roger. Oh, kaki tu elok kebah eh? Kaki elok kebah? Tengok sedap. Sambung next. Oh, by the way aku nak tunjuk, lupa. Satria kita dah buka bonnet. Kita dah buka bonnet belakang, pintu tepi. Lepas tu standby naik towing lah. Bengkel sebelah aku beli towing baru mat, longkai. Okay, so kita naik towing, nanti kita pergi hantar dekat tempat cat. So kereta ni aku tak cat sendiri. Tak ada masa lah. Duit lagi, masa lagi. Duit dah keluar lah, masa nak pakai lagi. Tak sempat. Kita buat enjin bay. Aku deal harga dengan dia, kena harga. Pergi tu kau fly dekat Adli. Nanti kita tengok bengkel Adli pula. Okay, settle. Let's go. Ni nak pasang JLC ni. Kau tengok korok aku ni. Korok standard. Keren standard. Mana budak PCO nak berlumba dengan aku ni, bagi tahu aku. Aku nak jadi geng-geng pocong lepas ni. Okay, so sekarang ni Maksa nak pasang enjin. Blok mana blok? Blok lagi aku tunjuk. Blok 57. PCO ori. Okay mat, so oil pump kita jalan oil pump racing. Aku tak review barang aku beli, lantak lah. Kita tukar oil pump, antai kecil. Syahir, kau nak pinta hot tegak ni Syahir, boleh tak? Blok Zenai. Okay, so magnet kita jalan standard je. Begitulah kira-kira. Let's go. Sah, saya nak tahu dia blok 57 sah. Saya nak tahu. Tak kita tengok kotak. Oh, piston. Ni blok 57. Dapat tinggal Nazmi beres dah. Bukan je blok dia. Oh, dia bukan besi je. Bukan macam blok sah. Mana slik je? Ada dia blok dia, kalau jam kena buang. Bala. Potong. Ingat ke dah buat macam tu. Kalau yang beli racing punya, boleh apa potong? Sama. Sama lah. Lepas tu yang kau pakai 60 62 tak boleh potong ke? La ilaha illallah. Ni 57. Made in Indonesia. Polish boleh? Tak boleh polish. Tukar piston ke. Piston tu tak tahan lah. Ini macam Dia akan jam lagi. wah, Monifu curi. Monifu main spek 62. Oi, Monifu tu tadi dah boleh cakap. Ini Monifu motor jago ni. 57 je. Sambung. Korok kau dah tengok dia. Nama aku boleh main wheelie bah ni, siap. Sah, sprocket rem belakang ada Sah? Aku semak aku dah je mesti buruk. Mantap. Okay, baik. So kita punya dog bone sampai. Baru kita sambung hari ni. Kita jalan getah Semco. Tak pakai dah adjustable. Adjustable sebelum ni weakness dia, getah dia lembik sikit, tak tahan. Okay, so yang ni standard punya dog bone lah. Jenama Semco. Biasa sorry Shimako ni biasa keras sikit getah dia. So try. Kalau okay, kita teruskan. Sambung next. Time slap. Let's go. Okay mat, so lower arm tulang anjing ni datang 2 lah. Satu pendek, satu panjang. So ni keadaan standard dia. Dia jenis white macam ni. So kalau tengok yang tu, dia bulat. Okay, ni yang panjang belah atas, pendek belah bawah. So dekat sini dia ada satu alignment chamber.
Dia ada screw chamber, screw chamber dekat sini. Ni screw chamber, ni screw biasa. Okey. Yang ni duduk kat sini screw biasa, tapi screw kat bawah tu screw chamber. Macam mana screw chamber? Sama macam screw lower arm tu. Sekejap lagi aku tunjuk. Sama next. Let's go. Okay, so kau tengok tulang anjing ni. Anjing ni tulang. Sekejap. Oh, yang ni tak koyak. Sekejap yang ni pun tak koyak. Alah, aku nak tunjuk yang koyak sekejap. Ni yang baru lah. Dah confirm tak ada koyak. Ni baru Baru. Yang ni tak koyak, tapi dia tulang anjing lama. Memang tak koyak, tapi ni nampak ni. Dia ada kesan gap. Nampak tu, getah dah terbuka sikit tu. Yang ni pun sama. Kalau tengok bush ni dah terbuka daripada getah tu. Yang betul-betul rosak jahanam ni aku tunjuk. Okay, so kalau kau tengok getah dah rosak, dia jadi macam ni. Mana aku nak tunjuk getah koyak ni? Main nak tunjuk dia tak ada ni. Nampak getah ni dah jahanam lah. Nampak oh. Dia dah bengok lah. Kalau yang ni koyak. Ni. Mana lah. Yang rosak betul tak ada. Ini yang orang kata sedang boleh pakai je. Elok tak? Yang elok yang baru tu lah. So, let's go. Kita masuk yang baru. Maximum lah. Okay, Mat. So, ni yang kita tukar. Si Mako. Ni. Lepas tu. Ni yang kau tengok aku cakap tadi, adjustable. Yang ni adjustable. So, ni boleh buat advance sikit lah kalau nak chamber. Ni boleh buat advance supaya maknanya kalau tak cukup ke banyak keluar ke, kita boleh adjust kat sini. Ni jenis lower arm adjustable. Dia ada yang panjang pendek adjustable. Sebelum ni aku pakai ni lah, tengok. Nampak dia jadi macam ni. Ni rosak. Bengkok-bengkok. Dia dah lembik tu. Dia dah lembik ni. Benda ni. Patutnya dia solid lah, keras getah kan. So ni adjustable. Ini yang standard asal kereta. Ni. Ni yang aftermarket. Kenapa? Apa beza bulat ni dengan yang ni? Lagi keras ke? Bukan memang. Dia bukan kira keras. Kalau yang ni dia koyak, dia akan bunyi, dia akan belaga. Dia akan belaga kat sini. Kalau getah dia dah koyak, kelekuk-kelekek. Tapi bila bulat macam ni, getah ni koyak, dia still lagi tak kena. Okay? Ni contoh dia. Sama next, let's go. So hari ni aku nak pergi Temelloh. So aku kena settlekan dulu aku punya lower arm. Aku punya tulang anjing belakang tu. So kita hantar dekat kedai tayar lah untuk check dia punya chamber. Tengok chamber dia. Ni chamber, ni bukan alignment. So belah kiri aku teruk negatif 2, maksudnya terlalu banyak masuk ke dalam. Belah kanan aku negatif 0.8. So apa yang dia akan buat, dia akan longgarkan sebelah bawah, kemudian dia akan adjust alignment. Buat benda macam dalam liar. Okay. So dia duduk kat bawah, dia akan kat bawah tu ada satu screen untuk tengok chamber tu sama dengan atas. So dia akan adjust kita punya screw chamber. Tengok, screw yang semalam tu 2 batang tu ada satu screw chamber. Screw chamber yang belah dalam pendek. Kalau malam kan aku buka balik. So sepatutnya tak payah buat lagi. Sebabnya malam ni aku nak buka stereo rack dengan nak tukar getah stereo rack dengan rack end. Jadinya aku nak ke Temelloh, aku kena siapkan dulu juga. Kalau tak payah aku nanti makan rosak, akan makan dalam. So hari ni kita buat dulu sikit. Esok kita datang lagi buat full check out. Let's go. Waduh. So dia tengah adjust. Bila dia adjust, benda tu akan drop lah. Dia akan buat berapa negatif 1 tak silap aku. Tengok atas kesesuaian kau lah. Okay. Adjust. Okay, Mat. So sekarang ni kita sambung. Kita berada di Temelloh. Gelap pula dah. So kita nak bancur kali hitam sekalang. Lepas tu kita nak bancur kali lemak agak merah. Lepas tu kita nak bancur kali A80 merah. Merah-merah. Biru. Okay. Ni kalau Ford 125 nak masuk spray tan. So biasa hari Isnin aku akan restock barang lah. Apa tu? Ada tak? Tadi tak? Mana? Suluh lah. Boleh lah. Boleh lah. Hentam je sajalah. Bungkok lah. Nampak semua zoom in zoom out dia. Sebab aku pakai handphone baru.
iPhone baru bang. Jam mana jam? Jam mana jam? Sebab tu I cakap jangan beli jam 100. Beli jam 3,000 bang. Apa pakai BMW pakai jam 100. Geram pula aku. Let's go. Mat, barang dah mendarat dekat sini. Dia mendarat kat bengkel Adli. Kenapa hantar kat Adli? Tu Adli ada tempat yang proper. Aku tak ada. Nampak? So kereta dah sampai. Kita sambung next. See you next flight. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.